Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم أجرنا من النار، اللهم أجرنا من النار، اللهم أجرنا من النار بيسر ولا تعسر. أما بعد. الحمد لله. Rafa syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Masih lagi diberi kesempatan oleh Allah. Dapat sama-sama dalam menuntut ilmu. Baik, sambung masih dalam yang kedua, iaitu memelihara, menjaga lidah. Ada beberapa perkara dalam menjaga lidah ni. Ada 8 perkara. Pertama dulu dia sebut, hendaklah engkau peliharakan akal lidahmu daripada berdusta, bertipulah, atau ada sungguh-sungguh ataupun bersenda-senda. Satu. Yang kedua, kata dia, engkau peliharakan lidahmu daripada menyalahi janji. Jangan cakap lepas tu tak tunaikan. Ketiga, engkau peliharakan lidahmu daripada mengumpat akan orang. Okey, ini muti sampai sini. Itu muka surat 188. Okey. Dia bawa beberapa hadis Nabi tentang bahaya buat ketupat ni. Gitu. Baik. Sedap ketupat ni. Okay. Iaitu dan lagi sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi kata, marartu lailatal usriya bi ala qaumin yakhmishuna wujuhahum bi asafirihim faqalu ya Jibril man haula'i. Faqala haula'i alladhi yakhtabuna an-nas wa yaqa'una fi a'radihim. Rawahu Abu Dawud Al-Iraqi. Marartu, telah aku lalui pada malam Isra'. Usriya bihi, pada malam aku diisrakan, diisra' dan mi'rajkan. Mi'raj tu dia tak jumpa. Yang dia jumpa golongan ni, Isra' ni bergerak malam daripada Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Masa dia bergerak tu, dia duduk berjalan tu, itu panggil Asra, berjalan malam. Lepas tu Mi'raj ni naik tangga, Arajah. Lepas tu dia sampai di Baitul Maqdis, dia ikat borak dia apa semua, baru dia naik satu-satu. Itu panggil Mi'raj. Jadi masa satu dia tak jumpa apalah. Jumpa penjaga langit 1, 2, 3. Yang dia jumpa ada lebih kurang 14 ke 10 lebih kurang itu golongan-golongan manusia umat Muhammad ni, macam-macam rupa. Jadi satu antaranya ini dia. Satu antaranya qaumun yakhmishuna wujuhahum. Jadi dia jumpa pada malam dia diisrakan Mi'raj tu, atas beberapa kaum yang menggaru-garu akan segala muka mereka itu bil azafirihim. Azafir ni kuku. Dengan kuku mereka.
dia cakap muka. Dia cakap garu-garu, dia cakap muka. Apa benda ni? Banyak. Ini satu antaranya. Satu lagi dia jumpa daging elok ada, tapi dia makan daging busuk. Daging sebelah ada, wagyu lagi daging tu. Punya sedap, tak makan. Dia makan sebelah. Daging wagyu kan mahal. Beratus-ratus. Memang tak bangkit lah, nak bayar tak ada duit. Itu. Tapi dia makan yang sebelah ni. Itu apa ni umat aku ni. Jalan lagi. Jibril duduk teman dia. Dibaringkan Rasulullah dalam hatim. Hatim ni Hijr Ismail tu yang bulat sebelah Baitullah. Apa tu ada sebelah tu yang bulat. Itu panggil Hijr Ismail. Jadi dalam tu dia panggil hatim. Nabi baring lah. Balik daripada Taif. Kena lontar dengan batu di Taif. Lepas tu dia sampai bergerak nak balik ke Mekah. Orang Mekah tak bagi. Abu Jahal, Abu Lahab tak bagi masuk. Tapi tak apa dah. Masa tu Khadijah dah wafat. Lepas Khadijah wafat, baru Abu Talib wafat. Selang lebih kurang 3 bulan gitu, Abu Talib pula meninggal dunia. Jadi jiwa tu yang pergi ke Taif. Kod-kod orang Taif boleh terima Islam ni. Bukan terima, dia pelontar dengan batu lagi. Balik dengan batu macam-macam buat hampir berdarah. Sampai ke tumit Nabi dah. Sampai Nabi terjelepuk dalam lubang tu. Tapi Zaid bin Harisah, anak angkat dia ada, kepung dia. Tarik heret Nabi ke satu kebun kepunyaan Utbah bin Rabi'ah, musuh dia. Rabi'ah tu musuh dia. Utbah ni anak Rabi'ah tu. Tapi Rabi'ah ni pesan ke anak dia, jumpa orang ni jangan bagi muka. Gitu. Jadi nak jadi ceritanya, memang Rasulullah duduk dalam kebun tu berehat, ni luka. Jadi Utbah ni tengok, ni macam orang yang ayahku pesan dulu ni. Tapi dia kesian. Dia petik beberapa tangkai anggur, dia buah piring, dia bagi dekat Adas. Adas ni dia punya tukang kebun dia, orang Kristian. Bagi dekat tu, orang yang sandat kat pokok. Dia kesian pula. Tu yang Tuhan kata, inna ma'al usri yusra. Setiap kepahian tu ada mudah dia. Jadi Rasulullah pun, Adas tu pun bagi piring pun, dia tengok anggur, dia pun bismillah, dia makan lah. Jadi yang Adas ni terkejut lah. Dia kata, hang ni siapa sebenarnya? Aku tak pernah dengar apa yang engkau baca. Sepanjang aku duduk di sini, di Taif ni, aku tak pernah dengar manusia penduduk Taif ni baca macam kau baca masa makan. Apa sebenarnya kau ni siapa? Boleh cerita. Aku ni Nabi lah, apa-apa semua. Jadi engkau kenal tak dengan Yunus bin Matta, kata Adas ni? Kenal? Dia Nabi macam aku juga. Nabi dan Rasul. Rasulullah tanya dia, hang kenal mana? Tu aku cerita tentang Yunus bin Matta. Pada cerita itu, Adas ni peluk dia, masuk Islam. Kalau tuan pergi ke Taif, naik atas bukit tu, dia ada satu masjid, nama Masjid Adas. Nama dia, nama tuan kebun ni. Bisa pergi Taif. Kamera helm bisa? Lebih kurang macam tu lah. Dia naik. Tapi dia hutan lah. Dia batu lah. Dia tak ada lah pokok-pokok. Tapi boleh lah nak kata sejuk sangat. Tak jugalah. Kamera helm pun tak ada sejuk sangat. Tapi yang dia sejuk lagi. Macam tu lebih kurang naik ke Taif. Lebih kurang 90 km daripada Mekah. Ada orang dia pergi dari sini buat umrahan. Dia turun Jeddah, terus pergi Taif. Tidur semalam, lepas tu baru pergi Mekah. Ada yang pergi Madinah dulu, lepas tu pergi Mekah, baru pergi Taif. Daripada Mekah Taif dia banyak hal sikit, kena tawaf hadang. Sebelum keluar, kalau daripada Mekah, sebelum keluar nak pergi Taif, kena tawaf hadang. Pasal dia melebihi 2 marhalah. Dia melebihi 83, dia 90 lebih. Daripada Mekah ke Taif ni 90 lebih kilometer. Dia syarat untuk tawaf hadang. Tak tawaf hadang ni kena bawah daripada 2 marhalah. Tapi pasal dia lebih daripada 2 marhalah, kena tawaf hadang. Tu yang payah itu. Bukanlah payah macam mana. Banyak hal nak buat kan. Kalau pergi sampai ke Jeddah, terus ke Taif, itu tak kena tawaf hadang lah. Pasal dia tak masuk lagi. Tak masuk Mekah lagi. Pergi Taif, lepas tu baru pergi Mekah. Gitu. Boleh pergi tengok. Ada pakej umrah ni dia sekali. Dia sekali masuk siap dah. Ada setengah tak, kena bayar dulu. Bayar dia, bayar suku. 200, dan 100.
Biasa 200 lah, 200 riyal. Ada 200, ada 300. Tengok package tu macam mana. Kalau dia naik borang, mahal sikit. Tu je lah. Boleh. Boleh pergi tengok. Tak ada apa, bukan ada apa. Dia ada buah-buah delima sini ada apa tu ros. Kilang ros banyak. Itu je lah. Lepas tu ada makam sahabat kot, saya pun tak pasti. Nama tak payah. Tapi Masjid Adas ni adalah ada satu masjid dia pun nama Masjid Adas. Itu je lah. Tapi kisah hebatnya Taif ni kisah Nabi pergi itulah. Tu dia makan tu masuk Islam. Nabi balik. Lepas tu berhenti dekat Nahruz Zahirah. Nabi berhenti situ. Dia rehat jap tu sebelum nak sampai ke Mekah. Ni Mekah ni tak boleh masuk ni. Tapi dia pergi jugalah. Pergilah. Apa jadi pun jadilah. Dia abang Kak Zaid bin Harisah, kita balik je lah. Macam mana? Balik lah. Dia sampai dekat Nahruz Zahirah. Dia rehat situ. Dia beri ibadat sebenarnya. Lalulah puak-puak jin ni. Ramai dengar dia baca Quran. Wow, apa benda ni? Depa tak pernah dengar jin. Keliling Nabi ni. Dengar Nabi cakap, apa ni? Apa benda hebat ni? Apa disebut dalam surah Nafara minal jin inna sami'na Qur'anan ajaba. Kami mendengar Quran yang bacaan ni yang maha hebat. Nabi baca. Aku ni dialog dengan puak ni. Oh, hebat-hebat. Lepas ni naik ke langit bagi tahu. Itulah geng-geng di atas tu, jom kita turun ke bawah ni. Dengar manusia hebat, Nabi, Rasul ni baca ayat yang hebat. Ada yang ikut turun, ada tak mau. Tak apa, pergilah. Kami macam ni pun dah okey. Dapat STR pun okey dah. Tak mau. Jadi hak turun beriman. Itu yang sebahagian jin beriman, sebahagiannya tak beriman. Yang tak beriman tu panggil syaitan. Istilah dia tu. Yang tak beriman jadi syaitan, tentera iblis. Itu dia kacau kita. Jadi Nabi pun selesai, balik. Tuhan nak bagi inna ma'al usri yusra, fa inna ma'al usri yusra. Ada beberapa kongsi gelap dah, samsing dah. Diketuai oleh Mut'am bin Adi. Dia ni samsing. Tapi dia bagus ya. Bagi Nabi masuk. Tak apa. Masuk, aku punya geng ramai. Aku bagi depa pedang. Jaga. Siapa kacau Muhammad ni, hampa bantai. Dia ada geng-geng dia. Dia tu. Abu Jahal satu geng dia. Abu Jahal ni memang tak ada hati perut. Abu Lahab lagi mangkuk ayun. Tapi Mut'am bin Adi ni walaupun dia jahat, dia samsing, tapi dia ada jiwa. Bagi Rasulullah masuk. Dia kontrol. Duduk dalam hatim lah. Duduk baring. Sedih nak balik lah. Khadijah tak ada. Jumpa Abu Talib pun, Abu Talib mati. Pak darah dia yang tolong dia banyak. Jibril mari, belah darah dia. Bawa naik binatang bergerak. Naik. Dia berhenti. Dia 3 tempat dia transit. Dia berhenti dekat Tayyibah. Tayyibah ni Madinah. Jadi Jibril tunjuk siap dah. Lagi 3 tahun nak hijrah. Hang berhenti di sini tempat anak begini. Terus ke Tur Saina. Tempat Nabi Musa terima wahyu. Wattini wazaitun wa turi sini. Lepas tu terbang pula. Bergerak pula ke Baitul Laham, tempat Nabi Isa. Lepas tu terbang pula ke Baitul Maqdis. Jadi dalam perjalanan terbang itulah dilihat beberapa kelompok umat Muhammad yang akan berlaku di kalangan umat Muhammadnya. Itu antaranya ni. Lepas tu yang makan daging busuk tadi. Padahal daging elok ada. Rasulullah tanyalah, heran kan. Apa hal ni? Jibril ni macam turis guide lah. Makan orang bagi tahu. Jadi macam kalau kita pergi mana-mana kan. Dia ada yang duduk dalam bas. Ini ramai daripada ni kan. Ini 5 bali. Masuk dalam sana 5 babi. Contoh gitu. Ini apa gitu lah. Mai 3 biji bas, balik sebiji je. 2 lagi entah duduk mana. Gitulah contoh lah. Okey, dia bagi tahu. Okey, ni. Jibril bagi tahu. Ni apa ni? Inilah dia umat kamu yang di rumah halal dah, tak mau. Dia cari yang haram. Terbang lagi. Jumpa lagi. Tak boleh fikir dah ni. Tak larat dah. Okey, buah lagi. Sampai bongkok. Apalah. Apa manhaj pula siapa ke mereka ni? Inilah umat kamu
yang tak boleh dah pikul jawatan tu, nak lagi. Semua jawatan dia bolak dia. Dapat projek, contoh. Gitu. Jibril tak cakap itulah, saya cakap. Itu. Inilah umat kamu. Tak boleh buat satu kerja, nak minta lagi. Terus lagi. Ada satu kaum yang bercucuk tanam, pecah. Oi, ini apa dia? Inilah umat kamu yang melakukan kebaikan. Terus. Ni antara jadi jumpa. Banyak lagi lah yang gantung lidah lah apa macam-macam. Ini ada, dia garu muka dia. Pakai kuku. Kuku tajam lah barangkali kan. Wallah, kuku ni pun kalau kita pun sakit juga kalau garu. Tu yang cakap kan. Cakar rimau. Gitu. Wow, lawanan. Maka aku kata, wahai Jibril, siapa mereka itu? Nabi tanya Jibril. Jibril ni dia punya guide dia. Sampai langit 7 ya Jibril berhenti. Tak pergi. Lepas tu Nabi berjalan sendiri lah. Tengok Sidratul Muntaha. Wallahualam. Tengok ahli syurga, ahli neraka. Jibril tak pergi, tak kata saja. Maka kata Jibril, mereka itulah orang yang mengumpat akan manusia dan menjatuhkan ataupun menyebutkan mereka itu akan kemaluan ataupun keaiban orang lah. Dia sebut aib orang. Satu dia ngumpat dan juga menjatuhkan keaiban orang. Itu yang cerita Imam Hatim bin Asam tu. Asam ni si pekak. Dia nak jaga aib perempuan tu kentut, dia buat pekak. Tuan-tuan bayang. Punya jaga keaiban orang. Padahal kentut apa dalam tak adalah masalah sangat, tapi maksudnya perempuan ni duduk dialog dengan Imam Hatim Al-Aqsam ni, dia pun tak tahan kot kentut dia pun kentut lah. Jadi nak jaga aib perempuan ni, Tok Guru ni, Imam Hatim ni buat pekak. Padahal boleh je kan, apa makcik kentut teruk ni, slow lah sikit kalau kita kan. Tapi dia nak jaga keaiban tu, dia buat pekak lah. Tapi bau petai, tapi tak apa, dia contoh je lah. Dia buat pekak. Buat tak erti ya. Jadi perempuan ni menyangkakan Tok Guru ni tak dengar kentut dia. Jadi lega lah sikit. Habis semua dialog, balik. Lepas daripada tu, orang mari rumah dia, semua dia buat pekak. Orang kampung lah. Jadi kalau orang ni dia buat dengar, nanti orang ni pergi cerita, aku pergi jumpa Tok Guru okey je. Pasal apa pula pekak? Nampak, dia jaga. 15 tahun. Dia berlakon jadi pekak ni. Sampai makcik tu meninggal. Setelah 15 tahun. Dialog tu dengan tu, meninggallah perempuan ni. Tuan-tuan bayang 15 tahun dia buat pekak. Kalau kita 15 tahun buat pekak tu, sampai kesudah lah pekak. Pasal nak jaga keaiban orang. Okay. Hari ni apa dah? TikTok ke apa ke? Peduli kan? Okay. Itu cerita satu kaum yang Nabi jumpa dalam Isra' dan Mi'raj ni. Peristiwa Isra' ni adalah kaum yang mencakar muka mereka, yakhmishuna. Dia cakap muka dia dengan adhafir, kuku. Zafro ni asal kuku, tapi bila banyak macam ni ya. Golongan yang mengumpat dan membuka keaiban orang. Baik, habis. Dan kata Imam Al-Ghazali rahimallahu ta'ala, ataupun Muhammad bin Muhammad Al-Ghazalah, dia kata fal ghibatu, kalau kita baca fal ghaibah, jadi perkara ghaib. Jadi kalau kita baca ghibah, jadi ngumpat. Itu sejarah Arab ni. Kalau kita baca fal ghaibu, dia jadi maka perkara-perkara yang ghaib. Tapi kalau kita baca fal ghibah, itu ngumpat. Itu Arab. Kalau kita baca ad-dain, utang. Kalau kita baca din, agama. Ataupun hari pembalasan. Ubah sikit je. Nak atas sikit bagi habis. Berubah. Kalau kita baca laisal bir, kebajikan. Kalau kita baca laisal bur, gandum. Kalau kita baca laisal bar, daratan. Ubah Arab, ubah gitu ya. Itu pening mengaji bahasa Arab ni. Tapi kalau buka kelas bahasa Arab ni memang awal yang penuh
Sampai ke tepi tu. Tambah kursi lagi. Bulan pertama. Bulan kedua, dalam je. Kursi dah simpan. Bulan ketiga, separuh. Bulan keempat dengan guru, budak-budak semua habis lari. Itu. Tapi kalau kita duduk betul, seronok lah. Kalau kita menjiwai, dia macam matematik lah. Dia ada dia punya sifat dia. Daraba yadribu darban. Fahuwa dharibun. Fahuwa madrubun. Fa'alat. Pakai kepiah sampai berkulat. Macam tu. Dia punya wazan dia, timbangan. Macam matematik. Dia ada formula dah. Kita pegang formula tu, dapat. Kena ingat formula tu. Jenis tu. Tu waktu baca ribah. Tengok ayat lah. Kalau ayat ni cerita ni, baca ribah. Baca ghaibah. Tu perkara yang ghaib. Fal ghibatu asyaddu min salasina zaniyatan fil Islam kazalika wardal al-khabar. Maka mengumpat itu terlebih sangat jahat daripada 30 zina di dalam Islam. Tu lagi dahsyat. Zina tu dahsyat dah. Tapi ghaibah ni, tapi pasal tak nampak dia tu, tak nampak dia punya kan. Jadi kita dia nampak ngumpat ni macam biasa lah. Pasal tak nampak dia macam tu. Macam zina ni memanglah kita nampak benda tu, ada hukuman dia dan sebagainya. Yang ni tak ada. Tapi dia punya dahsyat dia lebih daripada 30 kali zina lagi. Ribah ni. Tapi yang ni yang sedap pun. Oh, sedap. Ghalid tu. Maka makna mengumpat itu bahawa engkau sebut akan manusia dengan barang ni dengan sesuatu lah yang dibencinya. Kitab Jawi ni macam saya sebut dululah, bila sebut barang ni, apa barang? Barang ni sesuatu lah. Bukan barang macam ni. Disebut makna mengumpat bahawa engkau sebut akan manusia dengan sesuatu yang dibencinya akan dia, akan benda yang kita sebut tu. Jika didengarnya. Kalau kita sebut dia dengar benci. Itu panggil ribah. Sama ada engkau sebut akan sifat kekurangannya. Kita sebut sifat kekurangan dia. Mungkin pada badannya, atau perkataannya, atau dia cakap tu, atau perbuatannya, atau agamanya, atau dunianya, atau kainnya, atau rumahnya, atau binatangnya, atau bangsanya, atau barang sebagainya. Semua kira ngumpat. Apa rumah kapi'ah teruk macam ni, tu ngumpat orang lagi. Tapi kita tak nampak dah ngumpat kan. Tapi ni sebut sama ada sifat kekurangan pada badan dia. Apa jalan sengit teruk ni. Dia kita nak bagi gelaran ni, kadang-kadang dia ada tempat dia. Dalam kampung tu ada 3, 4 nama mat. Mat ni biasa dapat gelaran lah. Biasa mat. Orang tanya, kena ada mat ni. Kampung kami ni ada 4 mat. Mat mana satu? Tu saya tahu. Mat cemek ke? Mat ringkat ke? Pasal nak apa? Nak bagi beza. Tu pun kira-kira tak boleh kat tu. Tapi pasal dia cemek kan? Tu bagi dia. Apa dia ringkat contohnya. Apa mat apa lagi lah. Atau mana-mana untuk mengenali dah tu kita bagi ni. Tapi kalau kita memang nak ejek dia, tak boleh. Dunia dia ke, apa kerja macam ni, mana ada standard orang kerja macam ni, ni kelas bawah, tunggu 4 lagi. Dia kerja apa nantak jangan kerja haram sudahlah tu. Ataupun kainnya. Kain pun tak boleh. Atau rumahnya, atau binatangnya, atau bangsanya. Ni bangsa apa ni teruk sangat. 4 juga. Atau barang sebagainya, apa-apa jugalah. Maka sekalian yang demikian itu, yang atas-atas sebut tadi itu, dinamakan mengumpat lagi zalim. Dan jika yang engkau sebut itu benar sekalipun, walaupun betul, tapi kira ngumpat juga. Kan? Apa pakai kereta macam ni? Orang tak pakai dah kancil ni. Contoh kan.
Kancing ni orang buat peni je. Dia pelekeh lah orang. Pelekeh orang. Contoh gitu. Ya, pakai kancing. Itu yang ada binatang dia boleh pakai pun. Itu boleh. Arnab tak ada. Kelisa pun tak apa ada dah. Ada kancing lah. Kancing lah. Boleh? Itu. Baik. Syahdan. Syahdu lain pula. Ni syahdan. Terkadang mengumpat itu diharuskan. Oleh syarak. Tadi dia tak boleh. Pam tak boleh. Tapi ada masa dia. Mengumpat itu diharuskan oleh syarak. Jika membawa maslahah kepentingan pada syarak. Iaitu pada 6 tempat. Ada 6 tempat. Boleh pula mengumpat. Tapi ya. Syahadah ni syahadah lah. Yang itu dah mengaji dulu. Yang sebut syahadah, kita pun tak tanya Tok Guru syahadah tu apa. Tak tanya. Jadi Cik Abu tanya, saya jawab itu. Syahadah tu adalah syahadan. Kalau ada bahasa dia. Bahasa kita mengaji sastra dulu. Arakian. Orang sastra dia tahu. Arakian, syahadan, bahasa sastra. Sayugia. Sayugia tu tahu lah sepatutnya. Itu bahasa lama dulu. Bahasa sastra dulu. Syahadan. Boleh lah kita bersesungguhnya syahadan. Nanti saya balik cari pula. Okay. Baik. Terkadang ngumpat itu diharuskan oleh syarak jika bawa masalah. Ada 6 tempat. Sebab tu setengah orang dia kata boleh mengumpat ni. Mana dah boleh mengumpat? Semua tak boleh. Tak boleh. 6 tempat. Jadi kalau mengumpat ni. Pada 6 tempat ni saja yang dibenarkan mengumpat jika membawa masalah kepentingan kepada syarak. Okay. Dia macam Imam Hatim Al-Asam tadi. Dia kata al-ajalah, gopoh gapah ni minasyaitan. Gopoh gapah ni, tergesa-gesa, kelang kabut ni sebahagian daripada sifat syaitan. Kalut kan? Jom. Dia kalut. Dapat berita kata Pak Long meninggal malam, dia pun telefon malam. Jom kita pergi malam juga. Tu kalut lagi. Gopoh gapah. Tapi gopoh gapah ni pula, kalau dalam beberapa sunnah Nabi, memang Nabi suruh gopoh gapah. Pula dah. Tadi gopoh gapah ni, tergesa-gesa kelang kabut ni, satu daripada sifat syaitan. Lepas tu dia semayang kan. Punya cepat. Saat habis. Ayam duk patut padi pun tak habis lagi. Dia habis dah. Terkejut ayam tu. Punya cepat. Tapi, pada 5 tempat ni, memang dia suruh gopoh gapah. Memang dia suruh bersegera. Memang dia suruh tergesa-gesa. Satu, menjamu tetamu bila tetamu sampai. Bersegera menjamu tetamu. Apa dia panggil itu? It'amud dhaifi idza nazala. Bersegera menjamu tetamu bila tetamu masuk. Itu sunnah Nabi. Maksudnya apa? Tetamu masuk ya? Buat hidang. Kita tak. Kita sembang dulu. Betul tak? Sembang. Tak kata tuan-tuan lah. Saya pun sembang. Sampai tetamu kata, Ustaz, kepala paip ada tak? Dahaga. Gitu. Punya. Baru teringat tak masuk Allah hayat. Orang Melayu ni pula, baru kalau cepat sangat hidang, dia kata nak halau balik. Amboi, hang awalnya hidang, nak halau aku balik. Bukan. Ni sunnah dia. Satu. Pasal tetamu ni dia ada aura dia ada kelebihan dia. Kita segera. Dia duduk tu, bawa terus. Betul sembang lah. Yang kedua Nabi kata, tajhizul maiti idza mata. Bersegera menguruskan jenazah bila mati. Macam Jalil Hamid semalam kan. Dia meninggal tengah hari. Lepas asap dia ke bumi. Baguslah. Itu yang tak. Jangan tunggu esok pagi pasal orang nak mari ramai. Tak. Habis petang dia meninggal tengah hari tu, lepas asap selesai. Bagi mandi apa.
Macam tu terbaik. Itu yang diperintah Nabi. Melainkan meninggal pukul 2 pagi, itu tak boleh buat apalah. Kita bagi dia mandi pun dia pun sejuk kan. Dia bagi sejuk, yuk esok dah mandi. Itu. Ni kalau meninggal tu kita rehat besok pagi bagi mandi siap-siap ke 9 10 ke bumi terus. Bukan tak suka ke dia. Nak bagi dia segera. Itu sunnah Nabi. Kemudian tazwijul binti idza balagat. Mengkahwinkan anak perempuan bila dia dah sampai masa dia. Ada orang Minang ya, bagi je. Jangan tangguh-tangguh. Tak apa, tunggu dulu boleh tak? 2 tahun ke apa? Ya. Sampai masa duit dah cukup semua dah. Boleh lah maknanya. Okey. Kalau tak apa cukup lagi minta tangguh tu lain lah. Ni dah cukup semua okey. Pihak lelaki pun dah semua ada dah. Hutang bank rakyat, bank Hong Leong apa semua bank hutang semua selesai. Bagi je. Jangan tangguh. Lepas tu wa qada'ud dain idza wajabah, menunaikan bersegera membayar hutang bila sampai masa. Dan wa taubatu minadz-dzunub idza farata, dan bersegera taubat bila kita melakukan dosa. Walaupun nampak tergesa ni macam sifat syaitan, tapi 5 tempat ni dia sunnah Nabi. Nabi suruh macam ni jugalah. Walaupun nampak mengumpat ni hak tadi kita tengok orang tak boleh, tapi pada 6 tempat ni, oleh kerana dia ada masalah daripada syarak, maka boleh mengumpat. Diistilahkan mengumpat seumpama ini. Okey, 6 tempat. Pertama, 1, mengata akan kejahatan. Mengata, kita kata. Akan kejahatan orang yang menzalimi akan dia. Kepada qadi. Qadi ni kepada ketua lah. Supaya dihukum oleh qadi. Ni qadi ni istilah dulu. Dulu ada satu jawatan nama qadi. Lepas tu jawatan besar, dia panggil qadi besar. Antara yang pernah jawat qadi besar ni, almarhum tu lah, Dato' Harusani tu. Dulu masa dia di Pulau Pinang, dia jadi qadi besar. Lepas tu pindah sini jadi mufti. Lepas tu lah ni qadi semua tak ada lah. Dia tukar jawatan. Dia pun nama lain lah. PTA lah apalah. Tapi qadi ni macam tu. Mungkin qadi ni besar lagi kot. Ada satu lagi nama naik qadi. Bukan naik atas qadi tu. Naik pembantu qadi. Tapi lah ni pun tak pakai lah. Tapi pasal di kampung kita ada panggil naik qadi ya. Tapi lah ni dia panggil penolong pendaftar. Penolong pendaftar ni kasrai. Tapi pasal panjang sangat, panggil tu naib biar senang. Tu naib mari ke belum? Nak mari. Dah mari dah penolong pendaftar ni kasrai. Panjang. Naib ni dah naib qadi. Okey. Jadi yang ni pemimpin lah, kita sebut ketua. Orang zalim seseorang tu, orang zalim kita, dan kita pergi madu dekat ketua dengan membuka keaiban dia. Dia buat zalim kat kita. Supaya ketua tu, kuasa tu boleh hukum orang yang tu. Jadi kita kena cakap dia lah. 1. Ataupun qadi menzalimi, ataupun ketua tu dia menzalimi akan dia. Ketua tu zalim orang pula. Maka diadukan kejahatan itu pada sultan. Lagi atas pada itu. Supaya dihukumkan oleh sultan akan qadi tu. Jadi dia ada 2 situasi. 1, orang zalim kita. Orang buat jahat kita nak mengadu kepada orang yang berkuasa. Kita beritahu, okey, ni dia pernah di sini macam ni. Salah ikutnya. Pasal kita buka kaipan. Tapi oleh kerana kita nak minta ketua tu pergi buat suatu masalah, boleh kita buka. Ketua tu contoh yang kedua, ketua tu buat jahat pula kat kita. Okey, kita mengadu atas lagi supaya ambil tindakan. Boleh lah. 1, tu pengumpat belakang tu. Kedua, mengata orang yang berbuat kejahatan. Sebab mungkin akan dia supaya meninggalkan ia akan berbuat maksiat. Dia buat maksiat, kita katakan, kita duk cerita kau jangan hati-hati tu mari sekali banyak benda boleh hilang tu. Cakap dia. Memang betul pun. Dia ngumpat lah. Tapi pasal kita beritahu kat orang, hati-hati dengan orang ni. Dia ni kalau masuk kampung jaga-jaga. Dia pergi rumah orang lah, apalah. Supaya dia, kita cerita kat orang supaya orang berhati-hati. Dan juga supaya kalau dia dengar, dia boleh berhenti lah. Harap-harap begitulah. Itu pun mengumpat juga.
tapi boleh. Dia haruskan. Ketiga, sebab dia meminta fatwa kepada mufti. Seperti katanya kepada mufti, bahwasanya si fulan menzalimi akan daku. Apa hukumnya dan apa jalannya yang melepaskan daripada zalimnya itu. Ini pengumpat juga. Kita pergi mengadu dekat, taklah sampai tahap mufti. Pergi mengadu ke orang kan. Ke orang yang ada kuasa. Dia buat zalim saya, macam mana boleh hukum dah? Tidak nak cakap macam mana kan? Kita pergi balai, pakcik nak report apa? Adalah. Yalah, ada apa? Adalah. Tu nak report apa? Pakcik mengaji dia kata tak boleh ngumpat. Jadi adalah macam tu. Dia support yang polis mampu. Cakaplah apa benda. Gitu. Macam dia nak pergi ngadu lah tentang suami dia tu. Ada dalam dia kot. 3. Keempat, sebab dia menakut akan orang yang hendak bersahabat dengan orang fasik. Supaya jangan dia atau orang yang zalim. Maka dikatanya, jangan engkau bersahabat dengan si fulan kerana ia fasik atau kerana dia zalim atau perbuatannya itu sangat jahat. Kita beritahu kat kawan kita, jangan pergi kawan dia tu. Oi, menipu. Aku kenal dah berapa kali. Jangan pergi. Itu ngumpat punya. Tapi kita beritahu kawan ni atau masyarakat ni supaya jangan kawan dengan dia kerana dia zalim ataupun dia fasik ke ataupun dia memang buat jahat, suka nipu. Aku apa kali dah kena. Dia cakap nak pinjam aku bagi wilayah tak bagi. Jangan pergi dengan dia. Boleh kan? Supaya orang tak terjerat dengan dia. Macam saham-saham apa contoh kan. Ada orang nak masuk jangan. Oh, masuk saham ni aku dah kena dah berapa puluh ribu. Orang pun tak masuk lah. Aku nak masuk juga dah pasal dia. Ikut hang lah. Kita dah bagi tahu dah, jangan ni nipu ni, apa orang bagi scammer. Nak pun kena dah ni. Tak apa, aku punya ni. Ikutlah duit dia. Okey, kita bagi tahu tu scammer tu supaya orang berhati-hati. Kelima, hendak memberitahu akan nama orang yang tiada diketahui melainkan dengan disebut akan aibnya. Seperti dikatanya si fulan itu buta atau capik, cemeh tadi kan, tempang atau dungu atau barang sebagainya. Kena cakap lah kan. Ada orang-orang macam ni. Tapi adalah, tapi bukan dia dungu sikit lah. Nampak tengin ya. Ada orang itu ada. Itu kena cerita. Pasal orang nak ni dia maklum dia macam tadi lah. Tapi kalau dapat yang elok-elok sikit gelarannya tak apa, tapi tak ada, itu yang ada pun. Itu yang sesuai dengan dia kan. Keenam, menyebut akan kejahatan orang yang masyhur dengan fasik atau masyhur dengan zalim atau terkenal dengan berbuat zina atau minum arak atau mencuri atau barang sebagainya. Okay. Kita beritahu kat orang lah, macam lebih kurang macam tadi juga lah. Cuma dia ada satu lagi ni. Saya ingat dia masuk dalam kategori ni kot. Dia pergi report dekat dekat orang panggil hakim lah, dapat agama kan. Dia nak minta cerai daripada suami dia. Minta fasakh contoh kan, daripada suami dia. Jadi suami dia tak mau cerai dia. Tapi dia pun tak tahan, mungkin suami dia pukul dia apa sebagainya buat. Dia nak minta fasakh. Jadi dia pergi jumpa hakim, kita sebut hakim lah senang. Ataupun konseling ke apa. Dia berkata, saya nak mohon fasakh sekian-sekian daripada suami saya. Mesti dia tanya, pasal apa puan nak minta fasakh ni? Adalah, saya nak minta, adalah. Taklah minta bagi tahu, senang kami nak apa alasan untuk buat fasakh ni? Adalah, tuan jangan sibuk lah. Contoh kan. Tak boleh. So apa nak buat? Suami saya ni kaki pukul. Memang dia hentam saya pergi India rawatan. Tu aib tu sebenarnya. Buka keaiban.
Hak salah ni dia pergi mengadu jiran sebelah. Oh, suami saya teruk. Bagi makan pundak, apa pundak. Tu macam yang, di mana tu yang kahwin tu? Dia pukul tu. Sampai bersalin lah. Kena 10 tahun di Johor ke apa? Kena 10 tahun pergi buat rayuan mahkamah, mahkamah tambah lagi 4 tahun. Jadi 14. Dia pukul isteri dah. Kena bayar ganti rugi 25,000. Orang Johor kan. Dia senyum je lelaki tu. Senyum je. Tengok dia gila kot. Dia senyum je. Senyum. Tak ada kata kena 14 tu. Jadi dia bawa lawyer dia minta kurang. 10 tahun minta kurang. Pokoknya hakim tu perempuan pula. Kalau tak silap lah. Dia boboh 4 tahun lagi pada muka. Lepas tu kena bayar 25,000. Sampai bersalin lah. Seri dia tu dia pukul. Lepas tu baru ni ada satu kira tu. Dia kahwin berapa orang. Semua dia pukul. Semua dia pukul. Tapi orang hak perempuan tu pun tahu dia kaki pukul sebelum kahwin. Tapi nak juga. Pening dunia lah ni. Gitu. Itu boleh lah pergi ngadu. Suami saya ni. Bagi tahu. Ke hakim. Ke mahkamah ke apa-apa lah. Keadaan-keadaan yang berlaku macam ni. Dunia hari ni. Allah Rabbi. Macam-macam rupa. Baik. Pelik-pelik dalam dunia hari ni. Okey. Kita nak beritahu, jangan pi pesta air tu. Boleh. Contoh je lah. Kalau nak mandi air di rumah, dia pergi sungai dah kan. Terjun dalam sungai je. Baik. Itu 6 tempat yang dibenarkan, yang diharuskan kerana ada dia punya masalah kepentingan dari segi syarak. Baik. Lain daripada tu tak boleh. Habis. Keempat daripada 8 tadi. Keempat, engkau peliharakan lidahmu daripada al-mira', iaitu mencela perkataan orang dengan membantahi akan dia. Orang tu bercakap, kita bantah dia. Dan membenarkan akan dirinya. Aku punya bila mesyuarat ke apa kan, orang tu bagi satu cadangan, dia bantah. Dia pula bagi cadangan. Dia macam ni yang betulnya. Ni. Gitu. Ada je ni. So, kita setengah tu dia malas nak pergi, bukan malas nak pergi syarat, dia pergi juga tapi tak bagi cadangan apa. Dia diam je. Dapat karipak 2 biji, TO balik lah. Cakap pengurusi cantas bagi idea, ini contohlah. Bagi idea, okey kita terima pada dasarnya lah. Tapi tak tentu dia kita buat ke tak atau pengurusi. Saya punya cadang macam ni. So kena buat lah. Dia seorang yang bercakap. Bagi dia buat. Kita tengok. Tunggu karipap yang dengan TO. Buat ada juga manusia macam tu. Dia seorang je betul. Ni dah. Jangan sampai tahap tu. Tak ada orang yang kalau dia orang beli lembu kan, lembu korban, orang beli lembu, dia boleh tengok, Allah kecilnya lembu ni, saya boleh dapat besar pada ni, murah lagi. Tu dia lebih kurang. Ini berapa ribu ni? 5,500. Oi, 5,500 macam ni mahal, pada besar dah lembu tu. Saya boleh dapat 4,000 lagi besar pada ni. Tertangkap dia, ikat dengan lembu tu. Sakit hati tak? Sakit hati tu. Tapi kita dah tahu dah. Tak biar. Kita beli apa-apa ya, tunjuk dia. Saya beli lagi murah pada ni. Lagi murah lagi. Kita beli kereta second hand contohan. Ni berapa ni? Yang ni dekat 20,000. Mahal betul. Saya boleh dapat murah pada ni lagi. 15 boleh dapat. 10 pun boleh. Kereta-kereta mainan boleh lah bodoh. Tu contoh. Kita pergi tunjuk kat dia, semua dia condemn. Gitu. Ada? Saya jumpa? Saya jumpa tu yang cerita lah. Tak boleh tunjuk apa dia. Nantak pergi lah. Kalau kita beli mahal, dia punya murah ya. Kalau kita beli murah, dia lagi murah. Gitu. Ni second hand yang kereta lama ni 10,000. Sampai 10,000 lah yang ni. Murah lagi. Saya beli. Gitu. Baik. Itu satu. Dan al-jidal. Jidal ni berbantah-bantah pada masalah ilmu.
dengan mendirikan dalil kerana hendak mengaibkan akan orang. Ni pun tak boleh juga. Jidal ni bertengkar, berbantah. Dia pun berkelak dalil nak bagi jatuh orang. Apa hang peti apa? Mana ada orang buat ni? Ini semua bid'ah, tak boleh. Nak jatuhkan orang. Dan orang pun ada juga dalil. Ni pun masalah juga. Dia nampak macam okey. Berkelak ayat Quran, tapi tujuan dia nak bagi jatuh orang. Okey, itu panggil jidal. Wajadilhum billati ahsan. Boleh dialog, tapi billati ahsan, dengan cara yang baik. Berbincang. Kemudian munaqasyah fil kalam. Munaqasyah ni kita cakap dia macam dialog lah, lebih kurang macam dialog. Jidal ni macam perbahasan. Kita bahas perbahasan kan. Kalau munaqasyah ni macam dialog lah, lebih kurang. Iaitu membantah akan perkataan orang. Sama ya, lebih kurang, cuma makna dia beza-beza sikit. Kerana sekalian yang demikian itu menyakiti bagi orang dan menjahilkan baginya. Dia bagi sakit hati orang dan dia menjahilkan diri dia. Tapi saya dah biasa dengan dia, tak apa, tak ada heran. Ubat dia semua bagus dan murah. Kalau dia sakit kan, cuba makan ubat ni. Saya ada ubat ni. Oh, lagi baik. Padahal duk tentu juga. Tak bilang. Nak cadang kat dia, saya ada satu ubat, klorok. Minum elok. Bagi dia minum klorok. Semua beli, semua kita bagi syar ubat ni. Saya ada lagi. Ubat ni lagi baik. Padahal dia duk cerengkak juga ya. Kata. Tu cadang nak beli, suruh dia beli klorok. Klorok minum ya. Senang cerita. Tapi kita dah biasa, kita tak kisah cakap apa-apa. Lepas tu bila jumpa tak payah cakap apa. Kalau dia cerita baik-baik ni, diam je lah. Semua dia betul. Ada kedai lebih murah daripada kita makan. Tak bayang lah. Karipat 5 rupang, dia boleh dapat 2 rupang. Boleh lah dapat, tapi besar pensel ni tu je lah. Allah Rabbi. Ada yang manusia itu. Kita beli karipat 4 ni, RM3. Weh, mahal, RM3 4. 4 ni saya boleh dapat 2 kupang satu. Ada kedai. Kita pun tak mau lah. Boleh tolong beli? Tak mau, kita pun tahu dia bohong ya. Okey. Jap pi dah. Mana ada karipat? Boleh dapat 2 kupang dah ni. Karipat Demian tu saja boleh lah. Tu pun tak tentu boleh dapat 2 kupang lagi. Lepas tu demi inti dia lalang dengan rumput. Boleh. Tampuk tak kambing. Tu boleh. Mana ada dunia ni. 4-3 ringgit tu ke standard mana-mana pun. Dia boleh dapat 2 ringgit. RM1.50. Dan menjahilkan diri dia, bagi dia. Dan mencela bagi perkataan orang dan memuji bagi dirinya. Dia cela orangnya, dia puji. Maksudnya dia punya hebat lagi lah. Tu. Dia punya hebat lagi. Kalau dia tanya soalan pun, dia nak bagi jatuh orang. Mana betul kita. Nak tunjuk dia punya ni. Dan yang demikian itu ditegah oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Seperti yang lagi akan datang, segala dalil yang demikian itu. Baik. Kata Syekh Abdul Mu'ti rahimallahu ta'ala, yang mensyarahkan akan matan Jauharah. Nama kitab dia lah, kitab Arab ni. Pada bicara ilmu usuluddin, al-mira'u munaza'atul ghairi fima yadda'i sawabahu wala zanna. Saya terjemah dia. Perkataan mira' tu, al-mira'u tu, ialah membantah. Ni dia buat dalil, dia bawa dari dalil kan. Tadi mira' tu macam-macam lagi lah. Jadi kata pengarang kitab ni, ni dalil-dalil dia. Makna mira' ialah membantah akan orang lain pada perkataan yang didakwanya akan benar, akan benarnya. Dan jika pada zon benarnya sekalipun. Zon ni 70% boleh pakai. Tu panggil zon.
Tapi ada juga dia punya goyang-goyang dia 30%. Itu zon. Dia dalam pembahagian ni, yakin 100%. Dia confident betul. Nah, ni murah kita pergi beli pun memang murah. Itu 100%. Satu lagi bawah, dia panggil zon. 70-30. 70% berat yakin, 30 tak berapa. Boleh pakai lagi. Satu lagi, syak. 50-50. Berapa rekaan? 3 ke 4. 3 ke 4. Itu panggil syak. Kalau zon ni, 4. Tak payah sambung lagi dah. Itu. Ataupun yakin, 4. Kalau syak ni, 3 ke 4. 3 ke 4. Mengaji kuliah duha. Ustaz tu kata kalau 3-4, ambil 3. Kita mengaji kan. Ambil 3. Okay. Dia kira 3 lah. Padahal orang tengok 8 dah. Tapi bagi dia 3. Gitu. Gitu tempat. Kita panggil syak 50-50. Satu lagi panggil waham. Waham ni 70 tak yakin. 30 saya yakin. Yang ni out, tak dipakai. Dan satu lagi jahil. Kosong. Kosong ni lagi tak dipakai. So dalam tauhid kena pakai 100%. Tak boleh pakai Tuhan ada tak? Tadi sembang dengan imam apa semua, dia kata Tuhan ada. Okey, ada. Tak mana tu. Tuhan ada. Allah tak ada. Buktinya dia. Baru boleh pakai. Kalau itu tauhid. Kalau fiqh boleh pakai zon tadi. Boleh pakai zon tadi. 70%. Dia asal syak lah, tapi bila syak ni kita nak ambil yang mana? Waham, jahil, out langsung. Jadi ini dia kata zon. Zon benarnya sekalipun. Walaupun sangkaan dia berat, benar sekalipun. Tapi kira dia bantah juga orang tu. Dan maka jidal, bertengkaran ni, bertengkar ni, itu menolak hamba Allah akan orang yang membantah akan dia daripada menyalahkan akan perkataannya dengan dalil. Dia bagi dalil, ini dia. Pak, orang tu pun ada dalil juga, tapi dia nak bantai orang tu, dia bawa dalil lah. Ni dia. Yang ni lebih sunnah daripada yang dalil hampa tu. Dalil hampa tu semua hadis lemah. Gitu. Padahal dia mengqasad akan membenarkan akan perkataannya dan membatalkan akan perkataan orang yang membantah akan dia dengan tiada sebenar. Padahal orang yang beritahu tu pun dia pun ada dalil juga. Dia pun kuat juga dalil lah. Tapi dia nak kata dia betul lagi, dia lagi kuat. Ini lagi sahih. Ampumnya hadis tu bukan sahih tu. Banyak gitu. Dia nak kata dia betul. Padahal fiqh ni luas. Macam-macam ulama, pandangan ulama. Tapi dia nak pakai dia juga. Tunjuk kata dia hebat. Dan demikian itu adalah haram. Dan kata Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala, al-mira'u taghnu fi kalamil ghairi. Makna mira' ini pandangan Imam Ghazali. Tadi itu pandangan Syekh Abdul Mu'ti. Yang ni ungkapan ataupun pandangan Imam Al-Ghazali. Dia kata makna mira' itu ialah mencela akan perkataan orang lain kerana hendak menyatakan akan cedera di dalam perkataan orang itu dengan tiada pertambatan dengan dia, tak ada ikatan apa dengan dia, kehendak yang lain daripada menghina akan orang yang lain itu dan menyatakan akan kelebihan dan juga bijaksananya dan cerdiknya. Dia nak bantah orang punya mira' ni pada Imam Ghazali lah. Nak bantah tu kata dia lebihan dari dia nak tunjuk kata dia pandai sebenarnya, tapi dia tak mahu habaq gitu. Dia bantah orang punya. Ni. Tapi nak tunjuk kata sebenarnya nak tunjuk kata dia yang terror lah gitu. Dan makna jidal ialah ibarat daripada mira' juga yang takluk dengan mengatakan mazhab dan menetapkan akan dia. Okay. Dan makna munaqasyah, perbincangan itu umum daripada mira' dan jidal. Yang ni lagi umum munaqasyah ni. Mira' tu nampak sangat dia fokus tu. Jidal pun nampak sangat dia jatuh orang. Munaqasyah ni dia lebih umum.
Kerana tiap-tiap daripada mihrab dan jidal dinamakan munaqashah juga. Perbincanganlah cakap kan. Kita cakap ni, jidal pun kita cakap macam ni juga. Kalau mihrab pun kita cakap kat orang juga. Munaqashah pun kat orang juga. Sebab tu mihrab ni dengan tu nak jatuhkan orang tunjuk dia pandai termasuk dalam munaqashah. Dan sah makna munaqashah itu mukhasamah, iaitu membantah akan perkataan orang kerana menuntut akan haknya atau menuntut akan kebenarannya, seperti yang disebut oleh Imam Ghazali rahimahullah dalam kitab Ihya Ulumuddin. Itu bahas tu je tentang tiga tu. Dengan kita bawa satu benda, kita bantah perkataan orang, satu nak tunjuk kita hebat. Walaupun orang tu hebat, tapi oleh kerana kita nak ni, tapi jatuhkan orang. Itu semua yang dilarang oleh syarak. So kena, bila bincang ni kena terbuka lah. Sebab tu mazhab-mazhab dulu dia tak kata mazhab ni apa, Imam Syafi'i kata Hanafi apa, ada apa macam ni. Tak. Dia pandangan dia. Syafi'i pandangan dia, itu pandangan dia. Syafi'i kata kalau hampa nak satu daripada rukun wudu, basuh kepala, ambil sikit, dah cukup. Hambadi apa semua, dak, kami ndak. Satu robok. Tak ada pula Hambali kata apa, ada. Dia masing-masing punya pandangan. Dia pun ada dalil. Dia dalil dia. Maliki apa semua pun ada dalil. Tapi Syafi'i kata kalau hampa bagi tadi pun lagi baik. Tapi sikit pun boleh dah. Itu perbahasan dia. Tak ada nak kata, apa macam ni? Satu rambut, habislah rambut orang. Orang nak pergi kenduri. Habis semua rambut. Ada. Masing-masing ada. Tak ada tangkap yang ni. Dia buat masing-masing. Terpulang kat kita. Doa kunut. Okey. Syafi'i kata ada. Ini dia dalil dia. Lain berkata tak ada. Ini dalil dia. Dah. Jadi, kalau kita pergi tempat tak ada kunut, tak usah baca. Boleh balik awal. Contoh itu. Kalau kita pergi tempat yang masjid-masjid yang kita ada doa kunut, imam tu baca, ikut je lah. Kalau tak baca mungkin dia lupa. Contoh. Tapi kita nak bantah kata doa kunut, tak ada, tak boleh. Mana boleh. Kita pergi Mekah, imam dia tak baca doa kunut, sudah, ikut je lah. Pasal dia sunat. Dia sunat doa kunut, sunat ba'at. Dia besar dia tak baca, sudah, apa kita baca? Tak baca juga. Ada doa yang pendek. Kena lah. Ada doa pendek ya. Dia nak baca juga pasal duk biasa baca. Tak payah ikut je imam tu. Dah sikit pun jadi dah pendek ya. Ada. Kunut. Ada itu. Tak sangat baca. Ikut je. Kita pergi masjid India Muslim kan. Masjid di Ipoh ada sebelah Ipoh Padang. Tak ada doa kunut. Tak ada, ikut je lah. Tak ada masalah. Dia main tempat kita semayang, kita baca doa kunut, dia ikut je lah. Dia tak payah habis dia tegak kita. Anda dalil. Tunggu kok ni. Celerak masyarakat ni. Jadi penin lah. Orang buah rumah ni buat kenduri, dia tak pergi. Tahlil ni bid'ah, bukan ada apa. Tapi makedarah dia dulu. Gitu. Makan dia dulu. Baca tak mau. Macam jadi selerak lah dunia pasal benda tu bukanlah besar mana pun. Tak ada apa. Buat pesta ayak ni semua senyap. Mak dia kata bid'ah tu pun diam. Tak keluar apa statement kata tak boleh senyap. Pula. Dia keluar ni orang tentang kita duk lawan. Baik. Sabda Nabi last. Inna abghadar rijal ila Allah Ta'ala, bahawasanya yang terlebih benci daripada laki-laki kepada Allah SWT, daripada kalangan lelaki lah, iaitu lelaki yang mengekal atas berbantah-bantah. Pasal banyak sebut ni lelaki barangkali yang duk bantah ni. Perempuan ni dia rasa dia tak berapa ingat kot. Allah Alam lah. Macam angkat jenazah tu, Nabi kata idza wudi'atil jinazah ala a'naqi rijalihim. Ini Nabi sebut spesifik. Apabila dia angkat jenazah, dia letak atas bau laki-laki mereka. Itu tanda apa? Nak angkat mayatnya orang
Laki. Tapi pasal Nabi sebut. Bermakna akad jenazah ni orang lelaki. Boleh tak orang perempuan akad? Boleh, tapi makruh. Orang lelaki ada, sandak dinding. Angkat jap. Contoh itu lah. Imam Bilal semua sandak ni tiang. Angkat tu imam tu, buang kandar tu sekali. Kecuali boleh angkat tapi makruh. Kecuali tak ada lelaki dah. Itu lelaki lah kampung tu yang mati. Itu ni semua perempuan. Itu boleh. Itu tak ada hukum makruh. Itu harus lah. Berarti tak ada lelaki dah. Kata pun kalau ada lelaki yang lembek. Pegang kandar. Mak jentik tengah pergi duk main kapit angkat. Itu boleh. Tapi asalnya macam tu. Jadi dalam hadis ni Nabi sebut lah. Golongan macam tadi ya. Yang kaum yang cakap muka. Nabi tak sebut lelaki perempuan. Yang Nabi tengok kan. Ada sebut lelaki itu, tapi ada hadis termasuk perempuan. Macam Nabi kata dalam hadis tu, warajulun qalbuhu mu'allaqun bil masajid. Lelaki yang hati dia bergantung masjid, yang ni tak masuk perempuan. Kan orang lelaki yang main jemaah masjid. Dia satu golongan yang dilindungi oleh Allah Taala di mahsyar besok. Lelaki yang ulak-alik ke masjid, ke surau, mana-mana lah tempat ibadat, dia dilindungi. Tak termasuk perempuan. Perempuan lebih afdal di dia ada pahala dia pula. Gitu. Tapi hak perempuan tu rajin, hak lelaki tidur di rumah. Gitu. Kan? Tu dia ada tempat. Macam Nabi sebut apa lagi? Warajulun lelaki yang sedekah tangan kanan, tangan kiri tak tahu. Ini termasuk perempuan. Gitu. Ada Nabi sebut lelaki saja. Macam-macam lah. Tengok tafsiran dia gitu. Mengkali berbantah-bantah ni banyak lelaki lah kot. Perempuan ni ada juga pergi korang. Kalau bantah pun senyap-nyap cabut gitu. Oh lelaki kalau bantah jangan. Gaduh. Iaitu membanyakkan akan berbantah dan berkelahi kerana sekalian demikian itu tertegah pada syarak. Dan jika benar sekalipun seperti sabda Nabi, gaduh jiran contohan Allah. Dia pun buat palung lepas rumah orang. Kan? Dia pasang unik, pergi lepas rumah orang. Jadi bila hujan ke rumah orang. Tu pun pening juga. Buat tak apa, dia buat oning. Tapi oning dia, dia punya palung dia pasang palungan. Ngam-ngam atas pagar orang. Tak boleh juga. Kalau masuk rumah orang hujan lebat, macam mana agak? Dia sebab tu DBI dia tak pergi lebih. Ini pagar orang, oning kita kena sini. Itu serta betul. Tak boleh oning kita sini. Lepas tu walaupun kita buh palung, tak apalah. Kalau hujan lebat, palung rosak, tak lepas rumah orang. Serta hidup berjiran ni macam tu. Kena ra'i-ra'i. Tak apalah nak pasang oning tak baru kita ni. Tapi kena duduk macam ni. Ni pagar kan kita jiran. Jadi masuk hujan, masuk longkang kita. Rutin hidupnya. Dia bergaduh lah. Dah. Dan ni malam-malam tarik oning yang boleh jatuh. Besok dia pasang pula. Macam tu lah. 20 tahun duk tarik itu. That's right. Dia pasang tinggi tak apa. Dia pakat dah. Saya nak naikkan tembok tinggi boleh. Nak privacy sikit. Itu tak apa. Kita pun tak apa. Kan pagaan. Jiran saya pun macam tu. Dia pasang tinggi. Belah kanan tu saya ingat. Tinggi kipas angin tu ada. Tinggi lagi. Dan tak nampak. Maknanya kalau apa-apa berlaku dalam tu, komunis serang ke, tak tahu. Nak serang lagi tu rendah. Tapi ni juga. Tak apalah. Dia buat gitu. Senang kalau kita keluar pakai surat dalam pun dia pun tak nampak. Mudah serta gitu. Jadi pikap tu kita pun benin. Nanti habis. Nanti aku buat kat depan pula pagar tu, ada pintu je. Pintu tu pun macam penjara kan. Siapa pun tak nampak. Buat swimming pool tu, apa pun tak pakai. Turun dari bumbung. Senang serta. Penin mikir. Okey. Sabda Nabi daripada imban banyak kaki. Nabi kata barang siapa meninggalkan akan berbantah
padahal ia adalah batil. Bantah padahal tak betul tu. Nescaya diperbuat baginya rumah dikeliling di pinggiran syurga. Siapa yang tinggal? Dan barang tinggal berbantah-bantah. Bantah tak betul. Dan barang siapa meninggalkan akan berbantah padahal ia adalah benar. Nescaya diperbuat baginya rumah di atas syurga. Tadi di pinggiran. Dia tinggal bantah, pada bantah tu memang tak betul pun. Tapi dia tahu tak betul. Okey, dia tinggal. Tuhan bagi dia syurga. Tapi buat rumah. Tapi di pinggiran lah. Tepi-tepi syurga tu. Okey tu. Di pintu syurga tu lah. Tapi yang ni dia bantah. Kalau dia bantah pun dia menang. Dia bantah pun dia betul. Kalau dia gaduh. Tapi tak habis lah. Allah Ta'ala buat syurga. Buat rumah dia di atas syurga. Allah Rabbi. Jadi tengok lebih kurang tuan. Jangan melainkan payah sangat kan. Contohnya kalau hujan masuk habis ayat rumah kita. Tu kita bagi tahu lah. Ni ayat masuk ni rumah saya ni. Jadi swimming pool rumah saya ni. Gitu. Jadi saya tak payah, kalau hujan saya tak payah mandi pakai bilik mandi. Pakai awning tu je pun. Nampak dia gitu. Kemudian la yastakmilul abid hati-hati. Ya, insya-Allah sambung lagi. Wallahu a'lam. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين ربنا زدنا علما وارزقنا فهما اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار صلى الله وسلم عليه والحمد لله رب العالمين.